Cina suka nombor 8, tapi takut nombor 4. Korang pernah perasan tak? Kenapa orang Cina sanggup bayar mahal sikit untuk dapat nombor plate, nombor telefon ataupun tingkat rumah yang ada nombor 8? Dan kenapa kalau boleh orang Cina nak elakkan nombor 4? Dalam bahasa Cina kan, nombor 8 itu bunyinya sama dengan perkataan berkaya yang biasanya korang pernah dengar punya lah. Huat lah. Sebab tu dia dianggap sebagai nombor yang akan bagi luck kepada seseorang itu. That's why korang akan nampak nombor plate kereta yang 8888 ataupun pilih tarik perkahwinan yang ada nombor 8 ataupun beli tingkat rumah nombor 8. Tapi apa salahnya dengan nombor 4? So, nombor 4 dalam bahasa Cina bunyinya sama dengan mati. Memang sangat pantang lah untuk orang Cina. Kalau tiap-tiap kali you nampak nombor tu, you teringat you akan mati kan? Macam malang je. Walaupun setiap orang pun akan mati. That's why ada building yang korang tidak akan nampak nombor 4 itu. Sebab dia orang akan tukar nombor 4 kepada nombor 3A. Actually, I curious, kalau dia remain nombor 4 tingkat itu kan, adakah nombor 4 itu akan affect sales dia? Ada sesiapa yang buat sales property kat sini boleh tolong jawab? Actually, bukan semua orang yang pantang lah. Orang tua dia orang lagi pantang kot. Tapi untuk orang muda sekarang, actually dia orang pun semakin dah tak kisah dah.